Okey, saudara-saudara sekalian, apa khabar? Saya mengharapkan sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Di malam yang barakah ni kita akan menceritakan satu vitamin yang sudah hampir terlupa. Ramai daripada kita mencerita perihalnya sebab maklum sajalah ni antara vitamin yang orang kata original ataupun yang orang lama lah kata. Okey, kalau kita tu bukan kata orang tua, orang lama, maksudnya mereka dah ada kalau dari segi vitamin A, D, E, K, vitamin B dan C, ni antara 6 vitamin yang memang famous. Kalau anda perhatikan vitamin E, saya ulang lagi sekali, E E untuk England adalah satu vitamin yang amat mustahak seperti mana vitamin-vitamin lain, tetapi Tuhan tu Maha Kaya, setiap vitamin ada kekuatan dan ada dia punya kelemahan, tapi banyak kekuatan daripada kelemahan lah. Kalau you ambil dos-dos yang betul, dia akan memberi impact atau hasil yang cukup cantik. Di malam ni kita nak dengar dulu sama ada you pernah ambil vitamin E tak? Siapa pernah ambil vitamin E? Sebenarnya you dah ambil dalam makanan kita. Kebanyakan daripada makanan yang bagus-bagus tu memang dah ada vitamin E. Terutama sekali kalau siapa yang ambil biji-bijirin, nuts and seeds tu, legumes, ataupun ambil almond, ambil sayur-sayur yang menghijau, asalkan benda tu whole food seperti walaupun orang kata apa, bayam, kangkung, kampung-kampung punya pun ada vitamin E ni. Cuma kalau nak lebih sikit, ambil macam avocado ataupun hazelnut. Apa tadi saya kata yang paling banyak ialah sunflower seed. Tahu sunflower, bunga matahari punya kuaci tu? Boleh? You carilah. Kecil-kecil, kadang-kadang warna hijau-hijau tu kan, you ambil yang tak hangus. Dah hangus tu dah kurang dia punya vitamin E. Sebab apa? Vitamin E ni sensitif dengan orang panggil apa, kepanasan, ataupun kalau you roast dia, you goreng dia ke, you rebus dia, mungkin dia hilang. Okay, so hati-hati kalau nak ambil vitamin E. Ada dua jenis, satu dipanggil tocopherol, satu lagi dipanggil tocotrienol. Dua-dua ada peranan penting masing-masing. So malam ni kita cerita sikit tentang vitamin E. Saya akan bagi 10 petanda yang kita tu memerlukannya. Maksudnya kita tak boleh tak ada. Sebab apa? Walaupun vitamin E dikeluarkan daripada badan kita sendiri, tapi dia juga boleh kita bantu melalui pemakanan ataupun makanan tambahan, konsep-konsep suplemen dan sebagainya. Nombor satu, vitamin E adalah juga dikenal dengan nama lain. Dia ada nama lain, namanya beauty vitamin. Dahsyat ya. Diberi gelaran beauty vitamin. Sebenarnya dia sangat kuat kalau you gandingkan dengan vitamin C dan juga satu lagi vitamin A, ACE. Sebab ACE ni, kalau dulu-dulu masa sekolah, saya masih muda lagi, saya dah kenal ACE ni, didaftarkan sebagai antioksidan yang mengurangkan masalah berkarat ataupun rosak sel-sel kita dalam body kita yang trilion-trilion tu, sebab dia punya lapisan luar ataupun dia punya membrane tu dijaga oleh vitamin E ni. Saya ulang lagi sekali, sebab itulah dia anti-aging yang nombor satu. Semua vitamin ialah vitamin E. Orang kata B3 pun bagus, tapi itu susah kita nak cari cuma B3 kan. Spesifik boleh juga, tetapi secara amnya vitamin E memainkan peranan daripada zaman tok nenek dulu sampai sekarang. Kalau you ambil vitamin E punya minyak tu, you sapu kat muka setiap malam, cuba tengok lepas 1 bulan apa jadi kat you kan. Tu boleh. Jadi beauty and skin and hair and nail, rambut dan kuku dan kulit. Dan dia juga terkenal dengan hyperpigmentation. Kalau kita selalu kena panas ataupun kita nak mula kena jeragat, dah mula kan, kalau berumur atas pada 50 tu, selalunya 40 pun sekarang dah mula hitam-hitam sikit kan, macam jeragat tu, you consume ataupun makan vitamin E ni. Dia terkenal untuk membantu, bukanlah semua ni boleh dalam serta-merta, maklum saja kan, dia vitamin satu. Lagi satu yang bagusnya, kalau you ada stretch mark, tahu orang perempuan kalau kita lepas beranak ke, ataupun orang lelaki perempuan yang ada kena luka, dia berparut, you boleh ambil vitamin E,
boleh sapu atas parut-parut ni, kena rajin sikit lah. You akan tengok beberapa minggu kemudian dia akan berkurangan. Faham? Okay, so dia boleh breakdown scar lah. Number seterusnya, ni number 1 dan number 2. Number 3 ialah kalau you tahu, dia boleh membantu dari sudut penglihatan kita, vision kita. Jadi kalau kita dah mula rasa blur, terutama sekali dia panggil macular degeneration, berarti mata you nampak tetapi tengah-tengah tu blur. Dia macam ada tunnel tengah tu tak apa nampak. Macular degeneration ni kalau dibiarkan lama-lama tak nampak, mungkin kawasan tengah aja, lepas tu tak nampak sampai tepi-tepi pun boleh jadi buta. Jadi siapa yang tak cukup vitamin E, kadang-kadang dia boleh membawa kepada masalah penglihatan kita, ataupun cataract. Ramai orang mengatakan dah umur macam mana nak buat, tapi rupanya dah lama kita tak ada vitamin E ni. Dia konsep-konsep vitamin E, vitamin D yang selalu saya kata tak cukup kan, D3, K2, omega 3 yang kita ambil daripada sanctuary oil, semua tu bukan berlaku sekarang, dia dah berlaku dekat kadang-kadang dah berbelas tahun yang lepas. Jadi vitamin E juga bagi mereka yang kalau sikit-sikit doktor kata kalau tak jaga betul jantung awak ni tak lama dia boleh clog tu maksudnya boleh lekat ataupun boleh block. Tetapi saya nak mula bagi kat you blood thinner lah. Pernah dengar tak blood thinner? Macam aspirin kan, kita selalu doktor bagi, dia kata tak apalah, sebelah biji je, setengah biji je setiap pagi ke setiap malam sekali makan. Boleh tak kalau you tak berapa teruk, kalau saya jadi pesakit tu, saya akan ambil vitamin E. Sebab vitamin E terkenal sebagai natural blood thinner. Cuma you kena discuss dengan doktor you lah berapa kali setahun nak kena datang check balik you punya blood clotting tu. Kalau terlalu cair pun bahaya juga kan. Tapi kalau kita ambil daripada makanan atau suplemen yang mencukupi lah, jangan over. Dia boleh bukan mencairkan darah, menjaga supaya darah tu tidak clot, tidak beku. Sebab tu orang-orang yang lepas heart attack, angina ataupun masalah-masalah ni lah, blok-blok ke bahagian jantung ni, nak jaga aliran darah, pelancaran darahnya, selalunya dia dibagi doktor blood thinner. Atau saya kalau blood thinner tu ringan, dia punya dos, saya ambil natural je, vitamin E. Jawapannya. Okey, dah 4 ke 5 saya dah bagi tu. Lepas tu yang ni you kena dengar elok. Nombor 4 ni ramai orang tak sedar. Kadang-kadang tangan dia ketar, dia tak tahu sebab apa. Dia pergi check thyroid dia normal. Bukan masalah Parkinson, bukan masalah ni lah nak nyanyuk ataupun nak jadi ketar-ketar tangan atau jalan tak betul macam Mat Ali dulu kan, Muhammad Ali boxer tu, boxing tu. Tapi rupa-rupanya tak cukup vitamin E. E ni boleh menyebabkan satu keadaan namanya ataxia. Perkataan ataxia ni maksudnya pergerakan, terutama sekali jalan you ataupun sendi-sendi you, kaki, tangan, terutama sekali bila berjalan tu nampak sangat lah dah terhuyung-hayang macam orang tak stabil. Ataxia, dia tak betul, walking not proper anymore, tak normal perjalanan tu. Okey, lepas tu dia boleh naik dengan kaki, tak apa juga, kadang-kadang naik ke tangan, ketak-ketak, dan speech you, mata you pun akan terganggu. Ini dalam bahasa orang putih dia panggil essential tremors. Tremors tu maksudnya ketak-ketak. Of course, kalau you merokok dan you ada ketak-ketak tangan ni, selalunya vitamin E lah yang tak cukup. Cuba you suplemen tengok. Kalau makan je tak larat nak ambil sayur berkati-kati kan atau kacang-kacang ni kan, you selalunya kena dos tinggi sikit untuk vitamin E you supaya dia tenteram. Nombor 5 pula, untungnya kalau siapa belajar tentang vitamin E ni, dia boleh mengurangkan, ada kaitan dengan saraf. Orang kata vitamin B saja betul, kalau you dah ambil B dah betulkan saraf you semua okey. Tapi kalau terus rasa kebas, rasa apa orang panggil tingling tu menyucuk-nyucuk, you tolong check ada kaitan tak dengan vitamin E. Bila you try vitamin E sebulan 2, kalau rasa lega, berarti disebabkan vitamin E tak cukup untuk menjaga you punya
balutan neuron you atau nerve you tu. Okey, sekarang kita ambil nombor 6 pula. Nombor 6 ni interesting sebab apa? Dia terkenal. Bila dia panggil beauty vitamin, beauty ni bukan sahaja dari segi kulit, rambut, kuku. Itu memang vitamin E terkenal dah lama dah. Tapi dia juga orang kebelakangan ni kenal dia sebagai fat burner. Faham fat burner tak? Dia lipid metabolisme tu, maksudnya dia boleh membakar. Maksudnya bagi badan tu banyak sikit menggunakan orang panggil lipid ataupun lemak. Berarti untuk orang yang nak slim, orang yang nak weight loss, program-program yang dia buat tu, jaga diet, gila-gila punya diet, dia kena suplemen dengan vitamin E. Dan saya kenalah sebab saya kan makan cuma 1,5 kali sehari, 1.5. Hari treat day baru saya ambil 2 full, 1 half, 2.5. Half tu maksud saya buah-buahan, okay? Full tu full meal. Masa-masa lain water therapy atau puasa terus. Boleh ikut? Tak apa. Yang penting kita cuba number 6 dah habis. Ia boleh break down the fat ataupun membantu tu. Sebelum saya lupa, yang ni tak termasuk dalam gejala sebab dia berlaku pada budak-budak selalunya yang suka kencing malam. Kencing katil tu, tahu tak? Ni siapa pernah kencing tikar dulu? Tak malulah cerita. Kita kadang-kadang patutnya kan darjah 1 dah tak kencing dah kan. Kadang-kadang terbasah juga tikar kat rumah kampung dulu. Perasan tak? Kalau you selalu tak boleh kontrol, mungkin salah satu dikatakan adalah disebabkan oleh kencing malam tu vitamin E tak cukup. Okay, bad wetting. Okay, nombor 7 dah saya nak masukkan bahagian stroke pula. Orang yang stroke disebabkan lagi sekali masalah blood clotting, vitamin E mainkan peranan membantu you punya vitamin K tu untuk masalah pembekuan darah. Dia memang saya kata apa, membantu sangat untuk orang yang kena stroke. Maksudnya ada block, doktor dah bagi ubat, doktor dah buat fizio semua, you maintain dengan saya kata apa, dengan vitamin E. Boleh? Okey, lagi satu, nombor 8 ialah masalah muscle weakness. Rupanya bila orang tak tahu sebab, asyik letih je dan you punya otot rasa macam tak steady lagi dah. Dulu you rasa kuat, tak lemah, sekarang rasa macam lemah je, macam weak kan? You rasa lemah atau lesu ataupun letih, dan rasa berat je nak angkat you punya ni lah, sendi-sendi otot tu. Berarti muscle you dah mula rasa berat. Dan kadang-kadang sampai sakit pun tak tahu pasal apa. Cuba cek vitamin E. Ni secret-secretnya. Saya sebagai doktor pun kalau saya tak belajar, tak baca ni semua, kadang-kadang kita lupa. Asyik tanya, kau buat apa? Dah pergi buat kerja berat ke? Ada stres ke? Rupanya simple je, vitamin E kadang-kadang tak cukup. Cuba dulu. Selalunya berapa lama nak cuba? Kalau you tanya doktor, katakan you tanya saya lah, saya akan jawab selalunya bagi saya sebulan atau paling lambat 2 bulan. Tak baik juga dalam 2 bulan, bukan masalah vitamin E lah. Contoh. Okey, nombor 9 ialah ini untuk orang perempuan. Kalau you ada masalah hot flashes. Hot flashes ni maksudnya orang yang dah lepas putus haid selalunya. Okey, postmenopausal. Dia senang rasa panas, badan dia berpeluh, merah-merah, kadang-kadang malam tak boleh tidur pun. Ni ada kaitan dengan vitamin E juga. Ada kes yang kalau terutama sekali belah atas badan you yang lebih panas daripada kaki semua tu, ataupun tangan-tangan masih lagi rasa panas, selalunya adalah masalah hormon, dan vitamin E memainkan peranan. Sehingga kan ada orang yang masalah fertility, kesuburan orang perempuan pun ada kaitan dengan vitamin E yang tak mencukupi. Tapi yang penting ialah kita jaga nombor 10. Nombor 10 ni amat besar. Dan kalau you dah try bermacam cara yang saya pernah mengajar, fatty liver punya problem atau topik fatty liver, lemak dalam hati. Kan lemak dalam hati ni kan, hati yang berlemak ni kan banyak sekarang budak-budak muda kena kan. Kan selalu saya kata yang suka pergi ambil apa tu, protein shake lah, ni masuk gym nak buat jadi sado badan semua tu, ambil macam-macam. Sanggup tak makan lain, ambil protein saja. So dia punya bahan-bahan ni kadang-kadang boleh menyebabkan liver kita jadi rosak, dan kalau tidak pun dia jadi berlemak, maka perut senang jadi buncit tak pasal-pasal. Ramai kan
So boleh tak you gunakan vitamin E sebagai tambahan untuk menenangkan masalah apa saya kata tadi, liver, sebab liver very important. Yang lain ada lagi satu dua, ada orang buat kajian mengatakan vitamin E bagus untuk kanser, bagus untuk immune system pun, tapi ada bahan lain yang lebih kuat. Jadi saya tak berapa nak tekankan kepada anda sekalian. Cuma kalau you terus-terus ada, saya kata apa tadi, macam kebas, suka muscle cramp, otot you juga rasa letih, berat, sakit, cuba tengok vitamin E ni. Last kali tambahan sikit sebanyak apabila you bermasalah katakan rambut, rambut yang senang gugur. Kan ada kaitan dengan beauty, rambut pun sebahagian daripada kecantikan kan. Secara ringkas ni untuk awet muda lah, kita tutup cerita malam ni, boleh? Yang penting cuba anda let go all the time, okay? Lepaskan dan feel good all the time. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.